Alright guys, ini adalah Coral Space 4 yang terbaru dan yang paling latest sekali. And jam ni orang-orang runner atlet pun pakai tau. Atlet dalam Malaysia, even luar negara pun pakai juga brand ni. Okay, first, Coral Space 4 ni dah menggunakan skrin jenis AMOLED dengan size skrin 1.2 inci. Apa yang aku tengok, color dia vibrant, smooth scrolling, sharp juga. Even korang di bawah cahaya matahari pun still boleh nampak. Lepas tu, jam ni serius ringan. Tak rasa beban, tak rasa rimas semasa korang pakai. Sebab berat dia cuma 40 gram je. Ringan dia sampai ke aku fikir macam pakai jam mainan. Serius. Lepas tu ada juga tanya, jam ni waterproof ke? Yes, dia adalah waterproof 5 ATM. Takat banjir peluh, hujan lebat, korang tengah swimming ke, jam ni boleh handle segala jenis air. Tapi bukan pro diving Okay, dari segi GPS pun gila juga. Sebab sekarang ni dia guna 2 band GPS. So, dia akan guna satelit yang dekat dengan kawasan korang. So, log GPS pun akan cepat dan pace korang pun akan tepat. Tak kisah korang buat aktiviti senaman apa pun, semuanya akan jadi accurate lah. Lepas tu dari segi sensor monitor, dia ada heart rate, HRV, sleep monitor dan macam-macam lagi. Dalam jam boleh, dalam application pun boleh juga. Okay, battery life dekat jam ni aku suka gila. Sebab dalam buku dia kata jam ni boleh tahan sampai 19 hari tau. Itu pun aku dah rasa gila dah. Tapi pengalaman aku sendiri, aku dah pakai hampir 1 bulan tanpa cas tau. 3 ke 4 minggu macam tu. Serius, ni untuk normal use lah. Tapi kalau secara ekstrim, maksudnya korang nak guna GPS non-stop, yes, boleh tahan sampai 41 jam. Gila weh. Lepas tu features yang aku nak highlight kat sini, dia ada voice pin dan korang boleh juga snap gambar. Setiap kali korang running dan different location, maybe korang nak share a moment, yes, korang boleh share. And voice pin tu pula, korang boleh take note dalam versi record suara. Dia macam self reminder. Lepas tu dia ada 4GB storage, korang boleh add lagu dalam jam ni, in case kalau korang tanya lah. So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Tapi kalau korang ada benda nak tanya, korang boleh komen dekat bawah, nanti aku reply. Bye.